korang bayangkan, tengah korang buntu sebab anak korang ditimpa tragedi, tiba-tiba ada orang asing yang tawarkan bantuan ajaib. Rupa-rupanya keajaiban tu datang dengan bayaran nyawa. Kalau korang nak tengok filem thriller horror Korea yang buat bulu roma korang meremang, korang kena tengok The Favours. The Favour. Dan tentang sepasang suami isteri, Nan mantap Song Ji Ho dan Kim Byung Chul. So diorang ni baru pindah dekat satu kampung yang tenang dan sunyi. Sebab diorang pindah tu, anak lelaki tunggal diorang mengalami kecederaan. So sebab tu diorang pindah ke kampung tu. Tapi kemunculan seorang lelaki yang misteri yang kononnya nak tolong diorang telah membawa kepada satu rantaian mistik dan juga kematian yang ngeri dalam kampung tu. So apa yang aku paling suka sekali dalam filem ni adalah satu, aura seram dia tu bukan daripada jump scare ataupun hantu yang tiba-tiba muncul. Oh tidak. Tapi kau akan rasa sesak. Kau akan rasa terdesak sekali, sama macam mak ayah dia dalam cerita tu. Dan lakonan Kim Hyora dalam filem tu yang sangat psycho dan menyeramkan. Jalan cerita dia memang pusing habis. Kita sendiri tertanya-tanya, apa niat sebenarnya penyelamat ni? Apa niat sebenar dia ni? Kenapa dia nak tolong? So secara keseluruhannya, filem The Favour ni adalah filem psikologi thriller yang korang wajib tonton kalau korang suka dengan filem-filem macam ni. Dan sangat berbaloi untuk korang layan malam-malam. So korang boleh layan filem ni dekat TVN Movie Astro. So kalau korang dah tengok, cuba korang komen. Apa pendapat korang pasal cerita ni? Macam mana lakonan pelakon dalam cerita ni? Korang rasa sesak sekali tak masa tengok cerita ni? Okay? So kalau korang suka lagi dengan filem-filem macam ni, jangan lupa lah untuk follow Aisyah Hassan. Bye korang.